Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung topik seterusnya dalam bab bahagian C, TBE exam bahagian C bab 8. Okey, bab berkaitan dengan pelaburan lagi. Ada 4 topik tau berkaitan dengan pelaburan ni, iaitu daripada topik yang tadi kita sentuh bab 5 5, 6, 7, 8. So ada 4 topik dekat bahagian pelaburan. So tolong baca betul-betul sebab banyak soalan berkaitan dengan pelaburan ni. Keempat-empat topik tadi. So jangan miss lah, kalau boleh kena fahami. Alright. So seterusnya kita pergi ke topik iaitu bab 8 ni. Matematik asas saja. Bab ni sangat simple. Just nak tahu bagaimana di convert to unit, bagaimana nak withdraw dan sebagainya. Sangat simple je. Kiraan yang sangat simple. Kalau ada orang tanya, Kak ada pengiraan ke? Kak ada matematik ke? Ada kira-kira kena bawa kalkulator ke? Sangat simple saja pengiraan dia. Okey, jom kita tengok sejauh mana Alright. So, matematik asas dalam takaful berkaitan pelaburan. Ada sikit lah. Okey. Takaful berkaitan pelaburan, plan berkaitan pelaburan mempunyai elemen pelaburan. Okey. Polisi yang berkaitan dengan pelaburan ni dia ada elemen pelaburan lah, ada investment. Okey, nilai pelaburan berkait rapat dengan harga unit dalam dana. Okey, harga unit dia. So, matematik asas ni macam mana kita nak kira harga unit. Nak dapat berapa unit daripada RM yang kita ada tu tadi. So, inilah kita pergi satu persatu. Okey, nilai unit akan dikira seperti, maksudnya macam ni kita nak tahu nilai keseluruhan dana akan dibahagikan dengan jumlah bilangan unit. Okey, nilai keseluruhan dana akan dibagikan dengan jumlah bilangan unit baru dapat unit. Harga seunit itu berapa? Okey, kita tengok gambaran yang lebih mudah lah gitu Okey. Kita ada dana RM 10,000. Ini bukan 10,000 ni, ini 10 juta ni. Okey, 10 juta. Bilangan unit ada 10 juta unit juga. Okey, berapa nilai seunit? Okey, dia ada dana 10 juta dan dia ada unit 10 juta unit juga. So, dana tu tadi, okey, jumlah dana tadi bagilah jumlah unit. So, RM1 lah seunit. Gitu. Okey, soalan je. Jika dana menghasilkan pulangan pelaburan dan nilainya meningkat dari 10 juta kepada 15 juta. Okey, dulu nilai dana 10 juta jadi 15. So 15 bagi 10. 15 juta bagi 10 juta unit tadi. So harga satu unit RM1.50. Gitulah. Simple sangat So, pelaburan oleh peserta, sumbangan yang dibuat oleh peserta digunakan untuk membeli unit. Kita nak tahu harga seunit berapa gitu kan. Jadi kita nak beli unit tu, berapa duit yang kita perlu ada. Gitulah. Okey, so jadi jumlah unit yang dibeli akan dikira seperti contoh jumlah bilangan unit yang dibeli. Okey, sumbangan tolak cas sijil bahagi harga unit. So dapatlah berapa unit dia dapat. Cas sijil tu adalah charges-charges untuk rider ataupun manfaat yang kita ambil dalam polisi. Kan? Contoh, kita bayar 200 sebulan. Lepas tu charge untuk sijil tu RM100. So RM100 tu sumbangan yang ada tadi tu bagilah harga unit pada bulan tu. So dapat berapa unit bulan tu. Dia gitulah. Okey, so kita tengok lagi yang basic lah. Contoh, sumbangan bulanan dia 200. Harga seunit RM1. Okey, cas sijil 5%. Okey, cas sijil 5% tu bersamaan dengan RM10. Okey, kalau ni contoh saja Kalau cas sijil tu murah 10% saja, so 5% saja, so tolak RM200 tolak charges bahagi dengan harga seunit. So kita dapatlah berapa unit. So senang saja. Yang ini pengiraan perlindungan. Okey. Pengiraan perlindungan disediakan dengan menyumbang sebahagian daripada sumbangan tabaruk. Okey. Tabaruk 2 bulanan RM125. Okey. Tabaruk bulanan RM125. Harga unit adalah RM1. So, jadi berapa bilangan unit yang dia dapat? Bahagikan. Okey. Senang sangat. Okey. Nilai tunai. Nilai tunai ni cash value. Nilai tunai dikira seperti berikut.
Bilangan unit darab dengan harga unit. Lepas tu tolaklah yuran CJ, Syah Tabaruk semua. Gitu. Contoh dia ada bilangan unit ni 10,000. Harga seunit tu RM1. Cas tabaruk 1%. Lepas tu yuran CJ RM100. So kita dapatkan dulu nilai charges-charges tu semua. Okey, bila nilai charges kita dah dapat iaitu contohlah RM100. So bilangan unit darab dengan harga unit dulu. Kita nak tahu kan bilangan unit darab dengan harga, so dia dapat berapa, tolak charges. Bila tolak charges, so itulah dia punya nilai tunai yang ada dekat tangan dia. Iaitu 9,800 sebab charges 200. Gitu Ni mudahlah, boleh tengok teruslah. You all boleh tengok dekat buku teks saja. Okey, peserta manfaat pengeluaran. Ni nak withdraw. Yang ni nak kena explain lah. Kalau pengiraan tu boleh je, you all boleh manage, you all boleh calculate sendiri Okey, peserta boleh memohon dia nak keluarkan tunai separa, sebahagian je tunai separa ataupun sebahagian pada bila-bila masa sebelum sijil matang. Contoh, dia ambil satu polisi dia cover sehingga umur 70 tahun. Tapi dia ambil pada masa tu umur dia 30. So 30 dia dah ambil, dia nak cover sampai umur 70. Tiba-tiba dalam umur 50 tahun, mungkin dia nak pakai duit, dia nak keluar duit tu. Tu dia panggil pengeluaran tunai separa. Okey. Pengeluaran boleh dibuat dalam bentuk jumlah unit ataupun jumlah wang tetap. Ikutlah dia nak convert yang mana satu Boleh. Okey, ini cara pengiraan dia. Sangat simple saja. Jumlah unit tu, jumlah unit darab dengan dia punya harga per unit. So, dia dapatlah 1,500 nilai. Contoh, dalam akaun dia ada 1,000 unit. Ada 1,000 unit. Harga pada masa dia nak withdraw tu, harga tu RM1.50 seunit. So, jadi 1,000 darab RM1.5, berapa RM yang dia boleh keluar? RM1,500. Kalau dia kata, saya nak jual lah 1,000 unit saya ni. Harga hari ni berapa? RM1.50. So, dia dapat ringgit berapa? RM1,500. Tu sebab kita kena darab dengan unit tu. Okey. Yang ni pula, jumlah yang akan dikeluarkan. Dia kata, saya nak RM 3,000. Dia kata, saya nak RM 3,000. Harga unit hari ni RM1.50. Berapa unit saya kena jual untuk dapat 3,000 tu? Sama je lah, kiraan dia terbalik saja kan. Okey, baik. Okey, so kita nak kena faham nilai serahan. Nilai serahan ni maksud dia uh, uh, peserta boleh menyerah CJ pada bila-bila masa. Maksudnya dia boleh katakanlah dia nak stop. Dia sebelum umur 70 tapi dia nak stop. Boleh. Pengiraan nilai serahan serupa dengan pengiraan untuk pengeluaran. Sama je. Nanti dia akan dapat dalam bentuk RM. Unit yang dia ada dalam polisi tu berapa banyak unit yang dia ada, darablah dengan harga pada masa tu, dapatlah berapa ringgit kan. Okey. Kalau nilai matang pun sama. Total yang ada dalam tu kita nak convert kepada RM. So berapa harga pada ketika itu. So kita dapatlah nilai matang ataupun kita panggil surrender value bila dah matang bila nak surrender ataupun maturity. Okey, nilai matang ni maturity. Keseluruhan nilai, okey. Semua yang ada nilai-nilai apa tu amount yang ada dalam PIF tu dia akan convert lah Perbezaan antara harga bidak ni tak ada harga bidak ataupun harga kuota. Okey, yang ini semua tak ada ni sangatlah. Maksudnya kita nak kena faham that whatever duit yang ada dalam tu, bila kita dah sampai tempoh matang dia, company akan calculate semua dan dia akan pulangkan kepada kita, pada customer lah Okey. Manfaat kematian ni, dua jenis manfaat kematian. Nilai unit ditambah, yang tadilah dia ada dua pilihan iaitu yang mana yang tertinggi. Okey, dalam kes tuntutan peserta akan mendapat nilai pelaburan yang jumlah yang dilindungi. Di bawah nilai unit ditambah jumlah yang dilindungi nilai unit atau jumlah yang dilindungi mana lebih tinggi. So either one lah. That's two. Dana berkaitan pelaburan boleh diatur dalam dua cara. Okey, melalui penciptaan unit baru. Maksudnya dana berkaitan pelaburan boleh diatur maksudnya macam kita nak duit kita ni
macam dalam tabungan tu nak ada berapa banyak. So kita bolehlah top up ke. uh, Cara membagikan lebihan dana tu iaitu surplus lah. Dia surplus ni adalah lebihan. Lebihan ni adalah keuntungan juga yang mana company dapat keuntungan dibagi sama rata kepada peserta. Itu lah kelebihan kalau ada dana, ada polisi yang berkait pelaburan dan juga yang ada cash value. Okey. Okey, melalui pengumpulan duit unit ataupun melalui pertambahan kita cipta dana baru, kita top up. Top up lah tadi Okey. Kaedah nak kumpul unit tu, dana berkaitan pelaburan, pulangan pelaburan disimpan dalam dana. Maksudnya dia reinvest balik. Okey. Bila dia dapat pulangan, dia invest balik ke dalam tabungan tu. Dia beli unit tambahan. So itu yang dipanggil pengumpulan unit. Contoh, saya ada 10,000 unit. Lepas tu saya dapat bonus ataupun saya dapat pulangan, saya dapat return, saya dapat surplus. Saya dapatlah 1,000. 1,000 ringgit. Saya convert, tukar, saya masukkan dalam tabungan unit saya supaya dia jadi berganda lagi. Itu maksud dia. Okey. Kalau kaedah untuk pengedaran unit ni, dana berkaitan pelaburan, pulangan pelaburan tu diguna untuk menentukan lebihan pelaburan. So, lebihan pelaburan akan digunakan untuk beli unit tambahan. So, maksudnya ada dua kaedah tadi, nak guna yang mana-mana pun kita boleh pantau lah. Okey, lebihan digunakan untuk beli unit, bilangan unit meningkat tetapi harga seunit tu dikekal sama. Pemilik seja akan mempunyai lebih banyak unit tetapi harga unit akan tetap sama. Yang ini ni kaedah untuk pengedaran unit. Unit ni kemudian diedar kepada pemilik CJI. Yang ini dia teknikal lah. Maksudnya dia backhand lah. Backhand macam tu kan. Cumanya kalau kita, dalam takaful ni kita just untuk exam kita baca untuk orang kata nak dapatkan input lah. Tapi praktikalnya company yang akan bantu kita untuk teknikal ni gitu. Tapi untuk exam kita baca untuk knowledge lah. Okey. Uh, kita pergi kepada seterusnya berkaitan dengan surplus. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kan bahagian surplus tau. Surplus ni adalah lebihan. Surplus ni untuk produk yang ada cash value ataupun dia akan surplus ni akan dimasukkan ke dalam tabungan dia itulah kan. Okey, tapi kalau surplus yang contoh kita ambil takaful untuk kenderaan, untuk kereta. Tapi tahun tu kita tak ada claim. Okey, kita tak ada claim dan company dia grow, dia ada lebihan, dia ada keuntungan lah. So jadi company akan hantar amount surplus ni kepada pelanggan-pelanggan dia ataupun pencarum dia. Sebab dia kongsi surplus ni untuk Islamik ni bila ada surplus dia akan kongsi sama sama rata gitulah Okey, tapi kalau surplus dalam produk-produk yang berkait dengan pelaburan ni, duit ni akan dimasukkan balik ke dalam tabung cash value dia ataupun tabung yang ada dia punya saving tu tadi. Pakar actuary ni dalam setiap company takaful dia ada actuary untuk menilai, untuk dia nak kira lah semua ni penilaian dari segi unit, penilaian dari segi claim dan sebagainya. Dia akan secara berkala melakukan penilaian actuary untuk menentukan adakah terdapat lebihan. So setiap tahun dia orang akan nilai ada tak lebihan dalam dia orang punya perniagaan tu. Jika terdapat lebihan dalam PRF, PRF ni account risiko. Risiko lah maksudnya contoh kita bayar takaful untuk cover kematian, hilang upaya, sakit kritikal. So duit tu tadi selagi tak ada claim, duit tu ada dalam tabung tu diinvest. So bila ada investment akan ada return, akan ada surplus. So duit tu akan diberi kepada kalau klien yang tak claim, so kita bagi bonus kat dia dalam bentuk surplus. Gitu So, lebihan-lebihan tu tadi.
Lebihan akan dikongsi jika peserta tidak membuat tuntutan. Kalau dia tak buat claim sepanjang dia ambil polisi tu dia akan dapat je surplus tu. So surplus tu akan masukkan dalam tabung simpanan dia ataupun pelaburan dia. So bertambahlah unit kat situ. Lebihan ni akan digunakan untuk membeli unit berkaitan pelaburan. Yang tu company akan tentukan bagaimana nak handle that lebihan-lebihan yang ada tu tadi. Gitu Alright, so kita pergi kepada okey, bila dia berkait dengan investment, dia mestilah kena ada report, penyata prestasi fund kan, mesti kena ada lah prestasi dana tu tadi. So jadi pengendali takaful, pihak takaful ni dia akan kena sediakan laporan sekurang-kurangnya setahun sekali. Okey, laporan tersebut akan diedarkan dalam tempoh 4 bulan dari akhir setiap tahun keuangan tu. So kita akan dapat report lah kan. Okey. So, bagi dana tertutup, pengendali takaful boleh menyediakan laporan berdasarkan akhir tahun. Pengendali takaful juga dikehendaki untuk menyediakan kepada setiap peserta. Kenalah, dia kena hantar report. Statement lah, kita panggil statement. Okey, penyata akan diedarkan dalam tempoh 2 bulan selepas akhir setiap tahun keuangan. Yang ni penyata lah, statement kita panggil. Okey, so sampai dekat situ sahaja untuk topik takaful berkaitan pelaburan untuk matematik asas ni. Okey, untuk bab pelaburan ni kita ada 4 topik tadi yang saya sebutkan tu daripada bab 5, 6, 7, 8 ada 4 ni semuanya berkaitan dengan pelaburan. Berkaitan dengan basic pelaburan dan pelaburan berkaitan dengan CJ Takaful tadi. So tolong fahami sebab banyak soalan berkenaan dengan pelaburan tu sendiri. Okey. So sampai di situ saja untuk topik pelaburan. Sekian, terima kasih.